Mesti dibuat kedai yang lebih kecil supaya mereka ni boleh duduk. Tak boleh semua buat kedai yang mahal sampai kami nak masuk pun tak boleh. Betul tak Kak? Macam tu kan? Itu maksud kata kita. Daripada kita duk berbalah. Kita nega tak boleh dan sebagainya. Jadi biar ada satu perancangan. Jadi hak ni kadang-kadang dia kena mai permintaan. Saya hanya sebut bagi pihak pandangan saya saja. Dia mestilah mai daripada penega-penega yang berpersatuan tadi lah. Ada berapa ribu ahli persatuan tu. Mai dekat-dekat nak pilihan raya ni buat memorandum melapor lagi. Siapa yang kami nak apa dia? Nak contoh. Bukan kita pergi berkelahi kan. Kita ni penega-penega ni nak supaya dilihat ni. Ni kerajaan akan datang ni nak buat macam mana? Kami nak duduk macam ni selama-lama. Dalam keadaan macam ni. Itu maksud. Macam mana pandangan Kak dan Cik Mat ni? Supaya pandangan saya supaya nega ni dia berkembang.